Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Zaliha binti Endot. Hari ini kami akan melaksanakan tugasan 3 iaitu persembahan berkaitan artikel iaitu pengalaman trauma semasa kanak-kanak dan pengaruhnya terhadap keyakinan diri remaja di Kuala Lumpur yang disediakan oleh Arifah Yusri dan Muhammad Nasir Selamat. Seterusnya, ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu yang pertama diri saya sendiri, Nadia Maisarah binti Ahmad, yang kedua Manggi anak perempuan Vera Murti, yang terakhir Ui Kaisin. Sebelum saya meneruskan persembahan, saya akan menerangkan analisis artikel. Pengenalan artikel. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji pengalaman trauma semasa zaman kanak-kanak dan pengaruhnya terhadap keyakinan diri remaja di Kuala Lumpur. Terdapat 5 dimensi utama yang digunakan untuk mengkaji trauma kanak-kanak, iaitu yang pertama, penderaan fizikal, penderaan emosi, pengabaian fizikal, pengabaian emosi dan terakhir penderaan seksual. Kami menggunakan 3 aspek analisis. Yang pertama, keutuhan wacana. Yang kedua, sumber rujukan. Yang terakhir, kami menggunakan kejelasan penulisan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang keutuhan wacana. Jadi, apa itu keutuhan wacana? Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2017, keutuhan wacana bermaksud kesempurnaan keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan, ucapan, pertuturan, percakapan, perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. Seterusnya, menurut Faridah Nazir 2014, beliau menyatakan keutuhan wacana dapat dikesan melalui susunan yang berturutan dalam sesuatu wacana. Keutuhan wacana terdiri daripada 4 ciri, iaitu ciri yang pertama, susunan berturutan yang teratur, yang kedua, koheren atau keserasian, yang ketiga, wujudnya tautan atau kohesi. Dan terdapat juga 4 jenis penanda wacana, iaitu penanda wacana semantik, keutuhan wacana semantik, leksikal, gramatikal dan fonologi. Saya akan menerangkan keutuhan wacana dari aspek semantik, keutuhan semantik. Menurut Faridah Nazir 2014, keutuhan semantik sebagai hubungan-hubungan antara klausa dengan ayat yang terdapat dalam hasil penulisan. Seterusnya, terdapat 2 ciri ataupun 2 aspek yang berada di dalam keutuhan wacana. Yang pertama, hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana, iaitu hubungan yang melibatkan antara klausa atau ayat sahaja. Yang kedua, kesatuan latar belakang semantik, iaitu kesatuan yang melibatkan latar belakang yang terdiri daripada kesatuan topik, hubungan sosial, kesatuan idea penulis, jenis media penyampai. Seterusnya, saya akan menunjukkan contoh. Yang pertama, hubungan alasan dan akibat. Berdasarkan artikel yang saya ambil, saya akan menunjukkan bahagian-bahagian ayat yang menunjukkan alasan dan akibat. Pengalaman trauma semasa zaman kanak-kanak mempunyai 5 dimensi, iaitu penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan seksual, pengabaian fizikal dan pengabaian emosi. Mengikut Akta Kanak-kanak 2001, penderaan kanak-kanak juga merujuk kepada dimensi yang sama, iaitu apabila seorang kanak-kanak pernah atau berisiko menjadi mangsa dera secara fizikal, emosi, seksual atau pengabaian. Itu menunjukkan alasan, dan ayat yang menunjukkan akibat pula. Dalam kajian ini akan mengambil kira penderaan kanak-kanak juga merujuk sebahagian daripada pengalaman trauma semasa zaman kanak-kanak. Jadinya, ayat yang kedua yang saya mengimej tumpukan ia dinyatakan sebagai akibat kepada alasan tadi. Yang kedua, hubungan sebab dan akibat. Kes penderaan kanak-kanak saban tahun dilihat semakin meningkat dan membimbangkan. Kesan
Kesan penderaan tersebut telah memberikan kesan jangka panjang kepada kanak-kanak. Ayat ini menunjukkan sebab dan akibatnya pula. Keadaan yang berlarutan boleh menjadikan individu terbabit mengalami masalah seperti bersikap antisosial, kemurungan dan lebih teruk lagi terlibat dengan gejala sosial. So sebab dia tadi kes penderaan kanak-kanak ni semakin meningkat dan ia membawa kepada kebimbangan dan akibatnya dia boleh menyebabkan individu tu terbabit dalam mengalami masalah seperti antisosial, kemurungan dan kalau lebih teruk lagi dia akan terlibat dalam gejala sosial. Seterusnya saya akan menerangkan tentang keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal ni melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik atau makna dalam sesebuah wacana yang melibatkan unsur pengulangan perkataan. Ia juga merujuk kepada hubungan antara bahagian wacana iaitu perkataan atau leksikal dalam wacana tersebut. Jadinya saya akan meneruskan persembahan saya dengan menggunakan contoh, iaitu contoh yang pertama ialah hyponim. Hyponim ini merupakan ataupun menunjukkan maksud perkataan lain iaitu makna umum dan makna khusus. Berdasarkan potongan artikel yang saya ambil ni, terdapat makna umum dan makna khusus yang telah saya tandakan dengan imej tumpu yang berwarna kuning. Kerajaan Malaysia amat menitik beratkan pembangunan minda kanak-kanak terutama dalam bidang pendidikan yang secukupnya beserta wawasan demi agama, bangsa dan negara. Malangnya, dalam memperkayakan persekitaran yang kondusif untuk tumbuhbesaran kanak-kanak di negara ini, masih lagi terdapat kes-kes penderaan dan pengabaian kanak-kanak. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kes penderaan kanak-kanak dilihat meningkat saban tahun di mana pada tahun 2013 mencatatkan 4,119 kes. Seterusnya meningkat kepada 4,265 kes pada tahun 2014 dan pada tahun berikutnya iaitu pada tahun 2015 meningkat sebanyak 4,453 kes. Peningkatan yang agak mendadak atau ketara pada tahun 2016 dengan nilai 4,982 kes dan seterusnya meningkat lagi pada tahun 2017 dengan rekod 5,537. Menurut Harian Metro yang bertarikh 14 Disember 2020, kes penderaan fizikal pada tahun 2018 adalah sebanyak 5,578 kes dan seterusnya meningkat pada tahun 2019 dengan kes yang dicatatkan sebanyak 6,061 dan meningkat lagi sehingga mencecah 6,630 pada September 2020. Di sini ayat yang menunjukkan makna umum ialah terdapat kes-kes penderaan dan pengabaian kanak-kanak. Itu merujuk kepada ayat yang ataupun makna yang umum. Kalau makna yang khusus pula, dia menerangkan secara terperinci lagi pada tahun 2013 telah tercatatnya kes sebanyak 4,116 kes. Seterusnya meningkat lagi pada tahun 2014 sebanyak 4,295 kes dan diikuti lagi dengan 4,453 pada tahun 2015. Pada tahun 2016 peningkatan yang sangat mendadak berlaku dengan angka 4,982 dan seterusnya meningkat lagi pada tahun 2017 dengan rekod sebanyak 5,537. Dan terdapat juga daripada Harian Metro, kes penderaan fizikal pada tahun 2018 meningkat sebanyak 5,578 dan pada tahun 2019 kes sebanyak 6,061 kes dan meningkat lagi pada September 2020 sebanyak 6,630 kes. So ayat ini dia menerangkan makna yang khusus kepada makna yang umum tadi.
Untuk yang kedua, pengulangan. Pengulangan ini ialah merupakan pengulangan unsur yang sama iaitu perkataan tanpa mengubah imbuhan ataupun makna lain ayat. Trauma kanak-kanak atau penderaan kanak-kanak mempunyai implikasi yang besar dalam perkembangan manusia kerana perkara ini merupakan penyebab utama morbiditi kanak-kanak dalam pengkhususan kesihatan dan ketidakupayaan fizikal, kesihatan emosi dan perkembangan kesihatan anak. Selain itu, kesan jangka panjang bukan sahaja berlaku kepada kanak-kanak yang menjadi mangsa, malahan juga kepada keluarga dan masyarakat serta wujudnya tingkah laku juwana, penyalahgunaan dadah dan juga jenayah. So ayat di sini yang menunjukkan pengulangan ialah perkataan kanak-kanak. Perkataan kanak-kanak dalam potongan artikel ini diulang sebanyak 3 kali dan tidak berlaku apa-apa perubahan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal ialah nahuan ataupun tata bahasa, di mana makna gramatikal ni dia wujud apabila berlakunya proses gramatikal. Menurut Faridah Nazir 2014, keutuhan gramatikal ni ialah hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Terdapat 4 jenis keutuhan gramatikal, iaitu yang pertama, penanda rujukan, penanda penggantian, penanda elipsis dan yang terakhir ialah penanda penghubung. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang contoh. Tetapi saya akan memberikan 2 penanda sahaja, penanda penghubung dan penanda rujukan. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang penanda penghubung. Penanda penghubung ini merupakan menjalinkan perkataan dengan frasa, menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa. Mari kita lihat berdasarkan potongan artikel yang saya ambil yang menunjukkan penanda penghubung. Berita-berita yang melibatkan penderaan kanak-kanak dapat dilihat pada tahun 2017, iaitu melibatkan kes pengabaian kanak-kanak yang paling menyedihkan lagi apabila seorang ibu sanggup mengurung anaknya selama 2 tahun dalam sebuah bilik tanpa memberi makanan dan jagaan sewajarnya. Selain itu, pada 14 Mac 2018 pula, seorang kanak-kanak meninggal dunia akibat seorang ibu terlupa dan meninggalkan mangsa dalam kereta tanpa sengaja pada 19 April 2018. Di sini, perkataan yang saya mengimej tumpukan ia ialah selain itu. Selain itu, dia menunjukkan penanda penghubung di mana ia dalam kategori penghuraian. Seterusnya, saya akan menerangkan pula penanda rujukan. Penanda rujukan ialah kata ganti nama diri orang. Menurut Zasmani Syafi'i 2003, negara kini sedang berhadapan dengan satu persoalan tentang tahap kelangsungan hidup generasi hari ini. Beliau menindahkan pada tahun 2002, unit psikiatri kanak-kanak dan remaja di HUKM menerima sebanyak 1,550 pesakit yang mengalami pelbagai masalah emosi dan tingkah laku. Di sini, penanda rujukan yang merujuk kepada kata ganti nama diri orang ialah Zasmani Syafi'i. Kata ganti nama diri orang iaitu beliau. Beliau itu merupakan penanda rujukan kepada Zasmani Syafi'i. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang keutuhan wacana dari segi keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ini merupakan kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Ia digunakan untuk menimbulkan hubungan semantik yang berbeza antara bahagian-bahagian wacana. Terdapat 2 bahagian, iaitu wacana tulisan dan wacana lisan. Wacana lisan ini apa? Wacana lisan ini merupakan tanda baca, koma, tanda soal, titik bertindih dan lain-lain. Wacana lisan pula melibatkan ekspresi wajah, iaitu air muka serta pergerakan tangan dan pergerakan badan untuk memahami ujaran ataupun percakapan.
Seterusnya, saya akan memberikan satu contoh untuk keutuhan fonologi dari segi aspek penulisan. Menurut Zasmani Syafi'i 2003, negara kini sedang berhadapan dengan satu persoalan tentang tahap kelangsungan hidup generasi hari ini. Beliau mendedahkan pada tahun 2002, unit psikiatri kanak-kanak dan remaja di HUKM menerima sebanyak 1,550 pesakit yang mengalami pelbagai masalah emosi dan tingkah laku. Kanak-kanak yang berusia 10 hingga 16 tahun mengalami pelbagai bentuk masalah seperti kemurungan, psikosis, autism, enggan ke sekolah, 20 tingkah laku yang buruk, hyperaktif atau sentiasa berada dalam kebimbangan. Keadaan terkini pastinya berubah dengan perkembangan dunia moden di mana adaptasi positif terhadap situasi semasa amatlah perlu. Kajian kesihatan mental kanak-kanak di Malaysia mendapati bahawa perubahan tingkah laku ini adalah dipengaruhi oleh cara gaya keibubapaan, hubungan interpersonal ibu bapa dan kanak-kanak, konflik antara ibu bapa dan kesihatan mental ibu bapa, sehingga keadaan ini membentuk pengalaman dalam hidup kanak-kanak itu. Dalam potongan artikel ini terdapat wacana tulisan yang seperti saya sebutkan tadi, ada tanda baca, di sini juga ada koma, ada titik dan titik bertindih. Kesimpulan untuk keutuhan wacana ialah keutuhan wacana dalam artikel ini adalah sangat baik kerana setiap perenggan disusun secara teratur dan hubungan antara idea sangat jelas. Antaranya, struktur penulisan yang konsisten kerana ia bermula dengan pengenalan. Yang kedua, perbincangan teori. Yang ketiga, analisis dapatan. Dan yang keempat, diakhiri dengan kesimpulan yang tepat. Tetapi terdapat juga kekurangan dalam keutuhan wacana kerana kurangnya penggunaan pendanda wacana dalam artikel tersebut. Salam sejahtera Puan, nama saya Ui dari unit PKK2. Saya ingin membuat bahagian analisis umum terhadap rujukan artikel yang berkaitan dengan pengalaman trauma semasa kanak-kanak dan pengaruhnya terhadap keyakinan diri remaja di Kuala Lumpur. Artikel ini menggunakan sejumlah 30 sumber rujukan. Kebanyakan sumber rujukan terdiri daripada artikel jurnal dan buku. Sebahagian besar sumber diterbitkan antara tahun 2010 hingga 2021. Untuk analisis mikro sumber rujukan artikel ini, kita terdapat 4 segi. Segi yang antaranya adalah segi kuantiti dan kepelbagaian rujukan. Artikel ini menggunakan sejumlah besar 30 sumber rujukan. Kebanyakan terdiri daripada artikel jurnal dan buku. Selain itu, daripada tesis, prosiding persidangan dan juga dataset. Kepelbagaian ini menunjukkan bahawa penulis berusaha mendapatkan pandangan yang menyeluruh daripada pelbagai konteks penyelidikan. Seterusnya, kita tengok dari segi kebaharuan rujukan. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2022. Kebanyakannya sumber rujukan diterbitkan antara tahun 2010 sampai 2021. Tapi juga terdapat penggunaan sumber rujukan yang lebih lama dari tahun 1997 hingga 2009. Sebenarnya, untuk artikel penyelidikan, rujukan yang paling ideal adalah dalam tempoh 5 tahun terakhir. Oleh itu, artikel boleh ditambah baik dengan menggunakan sumber rujukan dalam tempoh 5 tahun terkini. Selain itu, adalah dari segi kesesuaian dan kesepaduan dengan objektif kajian. Maksudnya adalah teori, data, dan kajian lepas yang dirujuk besar-besar menyokong tujuan utama penyelidikan ini. Kebanyakan sumber rujukan yang berkenaan dengan trauma kanak-kanak, penjagaan keluarga, tekanan, buli, serta masalah psikologi kanak-kanak dan remaja. Rujukan ini semua adalah strategik dan dapat menyokong kajian serta pandangan objektif penulis.
Akhirnya adalah dari segi gaya rujukan dan konsistensi. Bahagian ini menilai cara penulis menulis rujukan, sama ada ikut satu gaya yang konsisten seperti APA atau ada kesilapan dari segi format, ejaan dan tanda baca. Dalam artikel ini, penulis mengekalkan gaya penulisan rujukan secara konsisten mengikut format APA. Setiap petikan dalam teks disertakan dalam senarai rujukan dengan tepat. Akhirnya adalah kesimpulan. Secara keseluruhannya, aspek sumber rujukan dalam artikel ini menunjukkan keutuhan akademik yang baik dari segi jumlah, kepelbagaian, dan kesesuaian dengan objektif kajian. Kelemahannya ialah kebaharuan rujukan masih boleh diperbagi, kerana sebahagian sumber melebihi 5 tahun daripada tarikh penerbitan artikel. Penulis disarankan untuk menambah sumber terkini bagi meningkatkan relevansi kajian dan memperkukuh kredibiliti penulisan akademik. Selamat sejahtera Puan, nama saya Manggi. Hari ini saya akan membentangkan kejelasan penulisan dalam artikel yang kami pilih. Fokus pembentangan saya pada hari ini adalah bagaimana penulis menyusun dan menyampaikan idea supaya mesej dalam kajian dapat difahami dengan jelas oleh pembaca. Kejelasan penulisan merujuk kepada sejauh mana pembaca dapat memahami mesej yang disampaikan dalam sesuatu teks. Dalam penulisan akademik, kejelasan sangat penting supaya tidak berlaku salah tafsir dan pembentangan fakta dapat disampaikan dengan tepat. Untuk menilai kejelasan penulisan dalam artikel ini, saya akan menilai 5 aspek utama iaitu koheren, kohesi, ketepatan mesej, susunan teratur serta bahasa yang jelas dan spesifik. Aspek pertama ialah koheren, iaitu kesinambungan idea. Dalam artikel ini, penulis berjaya menulis idea secara berperingkat. Contohnya, penulis memulakan perbincangan dengan pengenalan isu trauma kanak-kanak, kemudian menghubungkannya dengan puncak. Seterusnya, kesan terhadap keyakinan diri. Hal ini memudahkan pembaca memahami perjalanan pemikiran penulis tanpa berlaku lompatan idea secara tiba-tiba. Seterusnya ialah kohensi, iaitu hubungan antara ayat dan perengan melalui penggunaan penanda wacana. Dalam artikel ini, penulis menggunakan penanda seperti selain itu, di samping itu, dan hal ini menunjukkan bahawa penggunaan penanda ini menjadikan teks lebih lancar dan pembaca dapat mengikuti peralihan idea dengan jelas. Aspek ketiga ialah ketepatan mesej. Penulis menyatakan dapatan kajian dengan jelas dan tepat. Sebagai contoh, penulis menerangkan bahawa trauma yang dialami ketika kecil memberi kesan ketara terhadap keyakinan diri individu pada usia remaja. Apa yang penting ialah penulis menyokong kenyataan ini menggunakan data kajian, bukan sekadar pendapat. Inilah yang menjadikan mesej penulisan jelas, tepat dan boleh dipercayai. Aspek keempat ialah susunan penulisan. Artikel ini mematuhi struktur penulisan akademik standard iaitu abstrak, pengenalan, metodologi, dapatan dan perbincangan serta rumusan. Dengan susunan yang sistematik seperti ini, pembaca dapat mengikuti keseluruhan perjalanan kajian dengan lebih mudah. Akhir sekali, bahasa.
penulis menggunakan bahasa yang formal, teratur dan konsisten. Contohnya, istilah seperti penderaan fizikal, pengabaian emosi dan keyakinan diri digunakan secara tepat dan berulang dalam konteks yang betul. Contohnya, penggunaan istilah yang spesifik ini mengelakkan salah faham dan menunjukkan bahawa perbincangan dibuat secara akademik dan mendalam. Kesimpulannya, artikel ini menunjukkan tahap kejelasan penulisan yang baik kerana penulis berjaya menyusun idea secara logik menggunakan bahasa yang jelas dengan menghubungkan ayat dengan kemas dan menyampaikan mesej utama tanpa kekeliruan. Keberkesanan kejelasan penulisan sangat membantu pembaca memahami isu kajian dan melihat hubungan antara trauma kanak-kanak dengan keyakinan diri. Kesimpulannya, secara keseluruhan, artikel yang kami analisis menunjukkan kualiti penulisan akademik yang baik dari segi keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan penyampaian. Penulis juga berjaya menyusun idea secara teratur dan logik, telah menjadikan perbincangan mengalir dengan jelas antara satu bahagian ke bahagian yang lain. Penggunaan sumber rujukan yang relevan dan terkini turut mengukuhkan hujah serta menunjukkan bahawa dapatan kajian adalah berasaskan data yang sahih. Selain itu, kejelasan penulis dapat dilihat melalui bahasa yang tepat, struktur yang sistematik dan mesej yang disampaikan tanpa kekeliruan. Oleh itu, artikel ini dapat membantu pembaca memahami isu dan implikasi kajian dengan lebih mendalam dan jelas. Akhir sekali, ini merupakan sumber rujukan kami, iaitu sumber rujukan bagi artikel yang kami menjalankan penganalisis